Nak kata apa tuan-tuan? Allah, lepas tu saya tanya cikgu lain. Budak tu macam mana? Ustaz, kalau dia bercakap 10 tu 11 jangan percaya. 10 dia bercakap 11 jangan percaya. Makna bohong sungguh. Allah tuan-tuan, bukan saya seorang, rupanya ramai dah kena tipu. Sebab apa? Dah terbiasa dengan menipu tadi. Seterusnya tuan-tuan, kedudukan sifat benar. Ulama kata tuan-tuan, kejujuran adalah asas kepada segala kebaikan dan keimanan. Sebab itu tuan-tuan, iman itu adalah jujur. Sebab itu ikhlas, jujur dengan Allah. Sebab itu ulama ni kata, jujur itu adalah asas segala kebaikan dan keimanan. Sebab itu Nabi kata, alaikum bisidq, hendaklah kamu bersifat dengan benar, jujur, kerana ia akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, dusta pula adalah sifat kemunafikan. Malah dikata dusta itu adalah akar umbi kemunafikan. Sebab itu tuan-tuan, Allah marah dengan orang munafik ni, sehingga Allah sebut asfalu minan nar. Allah akan campakkan dia dalam api neraka yang paling bawah sekali. Dan Nabi sebut dalam 2 hadis. Ada hadis yang Nabi sebut, salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada satu hadis lagi Nabi sebut, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Nabi kata ada 4 ciri, 4 perkara yang ada pada seorang itu, itulah ciri munafik yang sejati. Nabi sebut antaranya tuan-tuan, Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi kata iaitu idza haddatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia berbohong. Sebab tu hadis lain Nabi sebut 3 perkara.